Ini salah satu bangunan lama lah dekat sini. Oh, ni kedan. Ramai lagi ni. Okey, ni antara bangunan kedai lama di Pekan Rantau Panjang. Masih lagi ada yang kayu dan juga batu. Dan kita akan buat video sampai ke CIQ ataupun kita akan mulai dari CIQ. Okey, Assalamualaikum dan macam biasalah, jumpa lagi kat channel Abang Edi. Hari ni kita ada di Rantau Panjang dan kita nak tinjau pekan lama dekat sini. Kita tinjau pekan lama je. Jadi kita nak lihat pekan lama di Rantau Panjang ni dan bazar-bazar lama yang masih dibuka kat sini. Ada juga bazar-bazar hantu yang dibuka tapi tak ada pengunjung. Ini kita nak tengok kat sini. Dan kita nak tinjau juga penggalan-penggalan haram yang telah dirobohkan oleh pihak berkuasa baru-baru ini di lokasi ini juga. Okey, jom sama-sama kita tinjau. Kalau korang nampak, saya ni kat depan tu Sungai Golok dan Kota Baru ke sana ya. CIQ untuk pintu sepadan ke Sungai Golok, Thailand. Jadi kita nak review ataupun view bangunan ataupun bandar lama Rantau Panjang di laluan ini. Ni pekan lama Rantau Panjang. Dulu kat lokasi lah, kalau sinilah kalau nak mau beli belah ke apa, di sinilah. Jadi abang tunjuk CIQ ke kiri Thailand, dan nak balik ke Kota Baru ke kanan. Sana CIQ untuk orang cop pasport apa semua. Jadi kita nak tengok bandar lama Rantau Panjang yang satu ketika dulu sangat meriah lah dekat-dekat ni dulu. Okey, mari kita jalan-jalan kat sini. Okey, kalau kita tengok masih ada lagi kedai-kedai lama besi kayu di samping kedai-kedai batu. Ni jalan besar lah, jalan besar Rantau Panjang. Kat sini lah pekan ataupun bandar lama kat sini. Kat depan sana kau boleh nampak ada masjid, satu masjid kat situ. Masjid Mahmud nama dia. Dulu orang panggil Masjid Rantau Panjang lah kat sini. Jadi kita nak tinjau kedai-kedai lama dekat Rantau Panjang. Maksudnya kita kena megang sikit. Tak nampak kedai. Kedai kayu buruk-buruk ni ada lagi. Saya megang lah, baru nampak view dia sikit. Kali kita ada ambil dekat pengkalan sikit. Kita akan terus sampai ke bus station. Bus station tu sekarang ni telah ditutup untuk dibina baru di lokasi tersebut. Kedai lama ni saya kat Wong Brothers Carpet. Dah tinggal apa ni, okey, dah nak roboh lah kedai ni. Kedai kayu sebelah ni masih ada orang duduk, saya tengok. Di samping kedai-kedai baru batu, tapi kebanyakannya dah jadi store. Lebih kurang macam bandar hantu jugalah. Ni dulu bandar lama Rantau Panjang. Okey, tuan-tuan, kita sampai dekat masjid. Orang sini panggil sejid. Masih ada lagi satu dua kedai lah yang masih kayu. Ni antara bangunan batu yang lama lah. Saya tengok yang ni lama dah ada, zaman saya budak-budak. Hotel rasanya dulu ni. Tak salah saya lah dulu ni. Masjid. Dan dekat belakang
Bangunan ni ada 2 pengkalan haram lah dulu. Sekarang ni telah pun ditutup tidak boleh melintas padan melalui jalan sungai lagi. Di belakang bangunan ni ada 2 pengkalan. Ada masih ada sedikit lagi kedai lama sini dan yang di sebelah sini. Itu dah habis. Di atas masih lagi kayu, tapi seperti yang tuan-tuan tengok lah, kebanyakan kedai ni kosong. Jadi sendu lah. Dulu meriah ni kawasan ni. Mana yang nak masuk secara halal, di sini juga dia orang menginap dulu. Ikut pengkalan haram pun dekat sini jugalah. Zaman dulu lah kan. Masih lagi kedai-kedai kayu ni kat sini. Okay, kita dah dekat bus stand. Yang tuan-tuan nampak jambah ni dah ditutup, nak ada banner baru. Jadi kita sampai di sini saja dulu. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.